Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, lama kita tak menjalankan kerja-kerja Jabatan Haruan. Hari ni kita bawa sekampung tuan-tuan dan puan-puan. Cuma ada seorang lah, Akub dia tak dapat bersama dengan seseorang. Dia berasa agak sedih hari ni. Sebentar, sabar bentar. Kita ada cabaran yang pertama. Tak, kalau tunggu dalam air tu baik kau betulkan kayu juga. Dia dah tolong kayu ni. Tu belakang. Kucing. Telah aku bilang. Kayu yang abang Yan ambil tu buat ala tengah dia. Mari sini palang. Ni buat pacak tengah. Pacak tengah. Betulnya. Ya, abang tunggu sini. Nanti abang tarik dia sini. Ya. Bagi abang bayar lepas lu. Tadi pada dia turun bawah tu. Takut. Jadi takut. Tak pancing tu kau pegang. Tak, kau nak ulur, nak ulur. Nak ulur pancing. Yang pancing. Apa yang penting kerja sama. Debus. Akak tunggu, akak pegang warna ni. Pancing tu ulur dulu. Apa yang penting? Dengan air mineral dia. Pijak bawah tu, pijak kayu tu. Sampai pijak kalbat tu. Pijak kalbat tu Wani. Simen tu, pijak simen. Besi simen. Besi. Turun bawah sikit lagi, Aja mandi ni sekarang. Jangan pijak kayu tu. Pijak kalbat ni. Botak pijak tu. Basah sikit tak apa ke? Sikit je. Ambil air tu, dia nak pegang macam mana? Tak? Dia mancing lepas. Mancing lepas, pegang kayu. Air tu kau pegang, kayu tu kau pegang. Okey. Meh. Boleh. Pegang kayu tu tak? Tak, kayu tu pegang. Habis dah tenggelam. Pegang kak. Sama tangan kak. Yeay, dah. Pandai korang lah. Korang pandai lah. Belum tadi dah jatuh dah kat sana. Kalau ada rakam tadi. Pegang tangan je, pegang tangan je. Oh, kena naik. Kan nak ulur pancing. Lepas. Abang licin mah. Abang pegang saya. Tak. Patahlah sekejap je. Baik tak sebab lah khabar. Dia lepaskan je. Selesai satu masalah. Okey. Ada lagi 5. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak sampai pot ni. Lama tak sampai tempat ni. Lepas banjir macam ni lah. Tapi tak tahulah ada ikan ke tak. Selalu lepas banjir ikan akan masuk. Ni air tinggi lagi, patutnya dia bawah lagi. Tapi kita try. InsyaAllah dia. Kita guna Ozmi Thunder Strike dengan Super Baby Paddle Pop Pikachu. Setup aku guna Maintenium DC rod Shimano X-Prite. Yang ni 816. Tali Ozmi Dragon 30 lb. Leader 40 lb.
Bismillahirrahmanirrahim. Nak ikan tiba-tiba tak main kat tengah. Dia ada lah ni. Alhamdulillah, ikan yang pertama. Baru nak ada seekor. Bawah-bawah pokok tu kau dah balik ke? Tak cukup ni gaya cengkerik. Patut tadi singgah beli cengkerik. Weh, sedap weh live ni. Sedap gila. Goreng Ha, rangop. Allah sayang. Weh, dah macam laut weh. Wah, bapak panjang pancing kau. Itu nak menyembat sangkut pokok tu. Fuh, macam main GT. Batu berkicap saya nak tarik ikan kecil je.
Yes. Ikan kedua guys. Jadi ada bagian lain, ada bagian luar. Tengok, sini dah macam pertandingan live lah. Alhamdulillah. Ikan kedua hasil meranduk dalam air. Nah, tak. Kalau dapat yang tu. Ayolah tak dapat dah ni. Dapat seko je. Tambah. Okeylah, itu sajalah persembahan kita untuk hari ni. Sekian. Dengan keputusannya Akub juara. Dia pula yang beli. Aku terperanjat. Aku juara melepaskan ikan. Kerana dia telah Baik, jadi lagi. dia telah melucutkan ikan di dalam guni. Bangku sedapnya. Aku dia. Abang sakit. Orang tu dah ada putus. Mana betul? Kat sana. Kena ikan apa? Tak sanggup. Nanti dah masuk dah mengandung. Okey baik ni buat. Sekali baling sangkut. Tai betul. Okey lah, itu saja video untuk hari ni. Saya berjaya mendapat 2 ekor. Ini dia juara kita, Encik Sufian Suhaimi. Melepaskanmu. Sebenarnya dia seorang penyanyi. Ya. Melepaskan ikan dia. Ya. Encik Suhaimi, alah kabur. Oh, baru nampak. Ni kita tengok ikannya. Encik Suhaimi, berapa ekor Encik Suhaimi? Suhaimi Supian. Encik Supian. Wah, mantap Encik Sufian. Ya. Kira dia berapa ekor? Jangan terlepas pula. Okay, ini hasil kita hari ni. Saya dapat 2 ekor je. Abayan dapat banyak. Berapa bang? 8 eh? 8. Abayan. Kita 2, dia 8. Dia memang seorang pemancing yang hebat ya. Pakai geram. Otai haruan. Yes. Lama tak mancing. Itu dia, mari kita saksikan. Oi. Banyak. Saksikanlah sendiri ya. Sebab Sebab 8 ekor. Ini dia juara kita ini. Okey, nanti hadiah ambil dekat ni Kau ambil. dekat aku.